Kita recap apa yang kita belajar tadi. Key takeaway number 1, accuracy adalah misleading untuk imbalanced data sets. Accuracy 91% boleh bermakna 0% detection bagi critical cases. Key takeaway number 2, precision minimize false alarms, recall minimize miss cases. Ada trade-off, kau tak boleh maksimumkan dua-dua. Key takeaway number 3, guna cost ratio framework, kira cost FN bahagi dengan cost FP. Ratio atas 10 guna recall, antara 0 dan 10 guna F1 score. Bawah 0 guna precision. Dan key takeaway number 4, sentiasa kira business cost. Pilihan metrik yang salah boleh cost beratus-ratus juta dalam losses. Optimize untuk business impact, bukan sekadar accuracy. Action plan kau mula-mula kira cost untuk use case kau spesifik. Kedua, kira cost ratio. Ketiga, pilih metrik kau guna framework ni. Ni sangat berguna. Saya boleh apply ni terus pada